Kalau setiap kali orang jumpa kau and dia tegur umur kau lebih daripada umur kau sebenar, kau sebenarnya kena buat sesuatu dah. Tengok balik skincare, tengok balik sunscreen yang kau pakai hari-hari. Adakah sunscreen tu sesuai untuk kita ke tak? Kalau kulit kita dah masuk aging, dah 30-an, 40-an, kena ada sunscreen yang ada skin booster. Macam sunscreen Skin Made ni. Dia cover broad spectrum, dia hybrid. Lepas tu baru dia ada skin booster. Kenapa dia letak skin booster? Sebab dia nak tolong bantu hydratekan kulit kita, nak bantu lindungi kulit kita daripada sinar UV, nak stimulatekan collagen dekat muka kita. Bila collagen dekat muka kita ni stimulate tepat pada waktunya, maka dia akan lambat menghasilkan melasma. Kalau collagen lambat, melasma akan take over. So, kita tak nak melasma take over. So, make sure pakai sunscreen skin booster ni. Yang ada skin booster ni, dia ringan aja. Nampak? Kalau pakai kau tepuk, dia dah absorb dah. Lepas tu, dia tone up sikit. Jangan takut-takut. Sekarang tengah murah. Jangan tunggu dah mahal baru nak beli. Tolong grab sekarang.